Okey. Ayam open, resepi ayam goreng open house. Okey, sementara ni dalam musim perayaan ni kan kita nak buat ayam goreng open house. Okey, ada ayam 2 ekor. Base tepung bestari. Dalam ni lebih kurang macam ni lah. Okey, ni kita pakai lagi. Secukup rasa lah. Kalau nak sikit kita tabur-tabur gini dulu. Okey, kita tabur-tabur garam dulu. Tambah perisa. Orang cakap haji lah dengan kita. Okey, secubit telur ni. Okey, yang dah kita basuh. Okey, kita tabur ni. Banyak sekali pun boleh, tapi kita pakai dua lah. Kita sekor ayam sekor, dua ekor ayam dua. Ratakan dia dulu. Kita ratakan dulu. Ni warna kuning telur. Dah dicurah. Curah. Ini kuningan ni. Okey. Anggaran dalam 2 sudu. Untuk seekor ayam 1 sudu. Untuk 2 ekor ayam maknanya 2 sudu. Okey. Ratakan dia lagi. Ratakan lagi lah. Tepung jagung ni untuk dilekatkan tepung bestari ni. Untuk digaringkan dan melekatkan. Ini tepung ni boleh dicampur ataupun boleh kita asingkan, tapi yang paling cantik kita asingkan. Bila kita campur nanti dia akan jadi ada yang tebal ada yang tipis. Jadi kita macam ni kita gaul dekat sini, jadi dia akan rata serata tepung tu. Jadi kita ambil ni just balutkan begitu je. Okey. Okey. Renjes je biar nanti tepung yang ada tu dia tak jatuh kat minyak, jadi minyak tu hitam. Okey. Step yang sama. Okey, 2, 3, 7. Okey. Satu lagi buat. Kacau sangat. Jadi ada masak dulu. Okey, ayam kita pun dah masak. Lingkungan dalam 7 minit lah, macam tu, 5 ke 7 minit. Okey. Okey. Dia tak bunyi bising. Okey, dia dah senyap kan. Okey, kita boleh angkat ni. Ni pertama. Okey, kemudian kita angkat ni, kita letak tapaskan dia dulu. Teruskan minyak dia dulu. Yang kedua pun sama, kita gaulkan dulu ni. Okey. Okey, kita gaul. Okey. Gaul. Okey, masukkan. Dia. Jangan buka api dulu. Dia dah panas. Okey. Okey. Ayam kita yang kedua dah masak. Okey, mari kita angkat. Okey. Yang kedua kita Yang kedua Yang kedua. Okey. Okey. Ni kita ambil, kita letak sini. Okey. Tu dia kuning. Ini dia hasil ayam kita. Okey. Ni ayam kita ni. Ini. Okey, ni ayam kita ni. Jangan lupa boleh cuba rumah.